Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di dalam video kali ini, iaitu tentang poster kerja selamat. Jadi sebelum kita memulakan amali, pelajar mestilah tahu cara kerja selamat yang betul dan teknik yang betul. Sebab kita bila nak soldering ni, dia bukan alat yang main-main. Kecederaan boleh berlaku pada bila-bila masa sahaja. Jadi pelajar diminta untuk beri perhatian untuk ikut setiap panduan yang akan saya terangkan sekejap lagi. Keselamatan bukan pilihan tapi adalah kewajipan. Baik pelajar, kalau pelajar lihat di dalam video ini menunjukkan beberapa kesilapan yang sering dilakukan oleh pelajar serta cara poster yang kurang betul semasa kita melakukan soldering. Contohnya masih ramai pelajar yang memulakan kerja dengan poster yang salah. Ada yang duduk membungkuk, ada yang menundukkan kepala terlalu dekat dengan PCB, ada yang memegang papan litar di udara tak letak dekat kita punya tools, dan ada juga yang menyolder dengan tangan tanpa sokongan dan semua ini bukan sahaja menyebabkan hasil kerja tidak kemas, malah boleh membawa kepada kecederaan yang tidak dijangka. Jadi sebab itu pelajar perlu mengikut cara poster kerja yang betul untuk kita dapat kualiti yang lebih baik dan juga keselamatan terjaga. Jadi kesilapan yang pertama yang biasa pelajar buat adalah dia solder terlalu bongkok. Jadi cara yang betul ialah duduk tegak, pastikan belakang disokong dan kedua-dua kaki berada stabil di lantai. Kemudian yang kedua, ramai pelajar letak PCB terlalu rendah sehingga memaksa mereka untuk tunduk. Gunakan PCB stand ataupun third hand tool supaya kedudukan komponen berada pada paras yang selesa dan selamat. Yang ketiga adalah pelajar sering menyolder dengan tangan tergantung di udara. Jadi cara yang betul adalah letak tangan atas meja supaya dapat disokong oleh siku dan dapatkan kestabilan semasa memegang soldering iron dan komponen. Yang keempat, terlampau tunduk. Jadi pastikan jarak mata dan kawasan kerja itu berada sekitar 30 hingga 40 cm. Yang kelima, pastikan kita punya muka ni tak betul-betul di atas laluan asap. Untuk elakkan sudut asap ni, pelajar kena condongkan sikit badan ke sisi dan kekalkan jarak muka yang selamat. Tapi biasa asap ni kita ada tools dia lah untuk kita serap. Tapi pelajar boleh terapkan benda posisi tu kalau tiada tools yang untuk sedut asap. Dan akhir sekali, ramai pelajar yang kekal satu posisi terlalu lama tanpa rehat. Jadi pelajar kena buat sekejap, mungkin letak satu perintang, take 5. Okey, kita kena regangkan badan kita supaya tak sakit lah. Jadi semua langkah-langkah ni pelajar perlu patuhi untuk menjaga keselamatan diri semasa solder. Itu sahaja untuk video kali ini. Saya harap pelajar dapat menerapkan poster kerja selamat di dalam bengkel.